Kalau kau asyik marah, sedih atau takut, itu bukan sebab hidup kau teruk, tapi mungkin sebab kau dah lama tak dengar apa yang hati kau cuba sampaikan. Dalam buku Master Your Emotions oleh Thibaut Maurice, dia kata emosi ini bukan musuh tapi signal. Macam lampu amaran dekat dashboard kereta. Bila lampu tu menyala, kau takkan pecahkan lampu tu kan? Kau akan buka bonet dan periksa apa yang rosak dalam enjin. Sama macam emosi. Rasa marah mungkin tanda ada orang dah langgar sempadan peribadi kau. Rasa sedih mungkin sebab kau masih belum lepaskan sesuatu yang dah berlalu. Rasa takut pula mungkin signal yang kau sedang menghampiri satu perubahan besar dalam hidup. Masalah sebenar bukan pada emosi itu sendiri, tapi bila kita cuba abaikan atau matikan dia. Sebab bila kita tak dengar signal tu, kita akan mula hilang arah dan terus terperangkap dalam masalah yang sama. Ingat, emosi tak datang untuk lawan kau, dia datang untuk selamatkan kau. Kalau kau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, kongsi dan subscribe untuk lebih banyak lagi kandungan macam ni. Terima kasih kerana menonton.